niat bidang motor ni dapat bawa motor je. Rupanya dia boleh buat duit, boleh pergi jauh lah. Saya dapat belajar bawa motor, keselamatan motor. Terima kasih Kak Fritz datang sekolah kami. Lepas ni datang lagi. Saya sebenarnya teruja, kemudian berbangga sebab sekolah saya terpilih. Seseorang pelumba dia akan membawa kerjaya kepada ramai orang. Harapan saya program seperti ini perlu berterusan dan ada kesinambungan. Saya memang mengucapkan banyak-banyak tahniah dan terima kasih. Jadi dengan harapan ada peluang lagi untuk sekolah saya terima tuan-tuan. Stadium Merdeka lah saya nantikan tuan-tuan dan puan-puan. Pada pendapat saya, program ni sangat bagus untuk memberi satu pendedahan kepada murid-murid berkenaan dengan keselamatan. Ditonjolkan juga peluang-peluang kerjaya kepada murid-murid. Harapan saya semoga program ini dapat kita kembangkan lagi ke lebih banyak sekolah. Jutaan terima kasih kepada Petronas Kaprik kerana telah datang dengan satu idea untuk menarik minat murid-murid di peringkat sekolah berkenaan dengan sukan pemotoran ini.